minyak hitam. Pasal dia ni Kena repeat balik tak apa tu tadi. Ini banyak lah hari tu kan. Kenapa dia macam tu? Ini siapa ni? Ini Kal ke? Sebelah mana ni Kal ke? Ke bukan? Kan eh? Ini tak bantu sebab kalau main pantun. Apa kalau main pantun? Makanya ni. Takut salah ni. Ini itu ni sana tu macam di 7 je sana tu. Dengar pantun main boleh semua tumbang. Betul? Mimin. Apa dia masih? Ada. Mana? Awak. Baik. Hey, Masih. sikit gerudi sikit. Saya dah padu dah tapi itulah orang lain lagi padu. Sikit. Sikit lama-lama jadi bukit. Sikit. Korang rasa kan kalau balik kampung kan hari apa yang crowded? Maksudnya orang sibuk balik kampung. Hari apa
Kalau korang berapa ramai yang balik kampung hari apa? Rasanya Jumaat kot. Kan? Ramai balik Jumaat Sabtu je maksudnya. Itulah tu. No, ada yang balik Khamis Kiranya Jumaat tu dah cuti ke? Belum kan? Faham? Mel balik kampung mana? Mel balik kampung. Mel balik kampung. Dapat, terima kasih. Mel balik kampung. Berat. Balik kampung. Dapat, terima kasih. Pantai Timur sampai sehari dalam kereta pun. Mel pernah. Mel dah pernah rasa dah. Time raya. Ni. Pergi ni. Pergi apa? Pergi Kelantan. Ya Allah, rasanya. Rasanya enak. Mel pernah rasa. Itu Mel rasa last lah rasa pergi sana. Macam mana korang balik? Tambah kan macam tengah fikir macam mana kalau orang bawa kereta manual jijik. Mel rasa masa Mel pergi Kelantan time raya tu, Mel rasa 8 jam tak silap. Ke lebih Ke lebih 8 jam. Dapat, terima kasih. 15 jam. Mel pernah rasa sampai kan? Sampai apa tau? Sampai sampai boleh lepak dengan kereta sebelah. Faham tak? Sampai boleh lepak dengan kereta sebelah. Siap bertegur macam orang kampung. Dal. Bertegur-tegur. Balik. Dari mana? Nak ke mana? Sampai dah ni lah. Rasanya dah boleh kenal-kenal dah. Tak. Mel rasa lebih 8 jam. Memang serius masa tu. Asyik ke sekali ni? Rasa tu itulah last Mel balik time raya. Tumbuk ni. Doktor dah bayar belum doktor? Doktor? 400 nak tumbuk ni. Tak nak duit ke? Tak ada saya. Kalau ada yang tak tahu. Lepas tu Mel ada jumpa ni. Mel ada nampak apa? Mel ada nampak sampai apa? Bercamping. Bukan bercamping. Main bertumbuk main. Bercamping lah tepi jalan. Tepi jalan boleh berpiknik. Buat jam punya. Tapi best je lah bagi Mel. Bila ingat balik best je. Macam orang macam ni tu. Gerak. Aduh. Memang boleh berkemah. Ya, Mel tengok. Lepas tu, sampai berkemah lah Tak nak kena ni. Sebab lama sangat tak bergerak-gerak. Tapi Mel rasa kalau belah-belah sana memang memang dah biasa kot. Saya tak tahu memang macam tu Laju Umi. Siapa yang naik driver? Dah rasa Yang sangat. kereta saya Tiga owner hantar saja ayo, naik orang dengan sana 3 biji baik-baik. pergi ambil kereta korang. Mel tak adalah nak kata biasa sangat, tak juga. Tapi pernah lah berapa kali lah Mel pernah pergi belah sana. Owner saja naik. Kita ambil balik kereta dia orang ni, cik. Tak bagi dia orang. Owner Baik-baik saja ambil kereta. semua orang baik-baik. Go. Kita naik 3 biji kereta ni. Pergi ambil kat tepi gudang tu. Pergi ambil Yang Alphard. kata kereta aku hilang. Babi betul lah. Mana lagi ada lagi owner? Mana? Oh lupa tak Dia ada. ambil. Owner dia ambil. Naik kereta.
Okey. Datang balik. Dia orang datang balik. Good. Dah dia ambil kereta nanti datang balik. Kalau datang balik tu. Tu orang korang. DJ pun masuk, DJ pun masuk. Dia minta. Kita pergi. So. Patah balik. Allah. Tiga. Tolong. Aduh, sikit. Gerak. Ya Allah. Gerak, Diki. Dah balik ke hantam. Tak ada masa raya tu masa saja jalan-jalan. Jalan-jalan kat Kelantan tu je. Ini tolong bos. Jangan kumpul. Sama macam. Masa mai pergi Kelantan time raya tu berjalan-jalan je, tak ni pun. Saja ni. Oh, lo minta mesti lo dapat dia. Tapi itulah pengalaman masa tu, masa raya time tu memang betul-betul ni lah. Raya berjalan ni bang. Ya. Memang banyak kali juga buat macam tu. Macam pergi masa raya pergi berjalan macam tu. Tak pergi beraya sama orang pun. Pernah lah macam tu. Kalau macam ada plan kan. Plan raya nak berjalan macam tu. Tahun ni rasa nak berjalan. Rasa macam tahun ni macam nak beraya sama orang, beraya macam tu. Kalau nak jalan-jalan Kelantan jangan time cuti umum. Ya. Tapi yang pernah ni kan, yang masa jam tu kan, ingat lah masa tu dengan jalan gelapnya, dengan kereta banyak lepas tu horn sana sini. Tapi macam best lah sebab masa tu tak rasa macam boring ke apa, sebab orang-orang situ macam sport rim macam tu. Macam diorang tegur-tegur macam cakap lah, macam dah boleh berkawan dengan kereta sebelah macam tu. Siap borak-borak dengan kereta sebelah. Punyalah lama nak hadap jam. Best kalau bukan kita yang drive. Panggil doktor. Bawa tak ada mic kit ni. Sebab macam dia yang tegur. Aish, tak ada. Atau aku bagi Johnny pinjam. Share makanan minuman pun ada. Ya. Sebab tu rasa macam okey je. Rasa macam tengah jam. Lepas tu kan dia ada satu jalan yang, jalan apa yang ada perhentian tu. Mak John, Mia ini RM5,000 Dr. Man. No. John, Mia. Doktor janganlah ni sangat doktor. Mata je. Terima kasih doktor. Ada gua. Patutnya doktor belanja saya. Go Mustang Dr. Man. Ya. Ya, dengar tak? Sana dah Caca, mana Caca? Doktor, dengar tak doktor suara saya? dengar dah. Semua pakai mic kit je. Tak tahulah doktor. Doktor. Sini doktor. Go Mustang Dia yang macam mata bukit tu. Aduh, Mai tak tahulah perhentian apa Dia yang macam mata bukit tu. Kalau macam pagi-pagi sejuk je kat situ. Apa Titik mangsa. Bukan titik mangsa. Great bukan great. Ya ke? Great Mana ada kereta tak? Ni mana ada kereta ke? Jom.
Mia, Penuh. Tak boleh naik pun. Mia. Penuh. Sini. Banjaran Titiwangsa Memang adik tak guna. Bukan. Ya Allah. Titiwangsa apa Titiwangsa? Mak betul ke Memang Titiwangsa? sampai rumah bergaduh adik Siapa pun lagi? adik ni. Semua dah naik kereta? Mana? Mel dah naik ni Pak Wan dah. Dah tu ke? Penuh ke? Kita penuh. Oh, kereta-kereta orang parking sana. Kuala Lipis. Aduh, Mai tak ingat lah. Tapi perhentian tu je. Dia ada satu perhentian je kat situ. Maksudnya kalau dari mana? Macam apa ya? Bukan, Mai rasa bukan Gua Musang. Hanya nak cakap pergi syuting. Itu masa Oh iya ke? Sekejap Pawan. Sekejap. Barang Titiwangsa. Sekejap. Betul lah tu. Yalah kot. Nak kira. Okay. Masuk. Tekan X. Jom gerak-gerak. Ini Orang memang guna kereta satu stesen. Semua pakai. Wah, ada ke 2 ekor ni sini? Aduh. Bukan, itu dekat game sebelah. Yalah, Time ada Lalu mana? Time tu main lalu ni. Lalu panggil wabalang apa mak? Lalu nak ke Barang apa Lalu nak ke Greek. Bukanlah, itu apa kelincing lah. Oh. Lalu nak ke Ni Greek. siapa ni dalam kereta kita ni? Rasa betul. Aunty Ya. Mel. Ya. Baik. Alamak. Mel. Titiwangsa. Mel dia tak cakap Titiwangsa. begitu. Dengar. Mel. Mana? Mana lagi? Oi, orang sebelah. Situlah. Orang sebelah diam. Nak marah saya. Nama. Orang sebelah diam sikit. Dengar sampai sini. Wash me. Oh, dia panggil Titiwangsa Oh, sosial wash me. Cermin pasang pun boleh dengar sampai sini. Balang-balang habis mat. Balang-balang. Bukan boleh mah. Bandar game. Mana apa nak pergi Mak tengok tu boleh mah. Dia dengar dah kena sindrom dah. gajah. Dengar apa banyak gajah lalu kat situ kan? Salah kau buka wow. Dia dah kena virus. Situ bahaya juga kan sebab ada banyak Dia gajah. main lambok weh. Memang Dia memang dia main lambok. tak guna betul dia. Oi, Gila helikopter lalu terlorong. Bongok. Situ nyamuk pun besar gajah. kenapa itu Mel tak bercakap ke? Tapi best juga. Mel select dengan kita ke? Dengar tak? Tak, main tengah ni. Manda tu tak ada hari ni. Mana tak ada. Wah nak ambil wah punya lotan lah kat dia. Kelihatan. Oh, Wah nak lotan tu 2 ekor. Kasih GT plane. tapi bukan dia kena nak beli itu ni. Macam mana Merah kat luar. jumpa gajah sama tinggi dia beli Diam berpangkat. lah. Serius lah. Deal mah. Satu kayu Ni apa bukong benda? Ni langgar-langgar ni. dengan cash. Ha? Kayu Serius lah, besarnya. Mau ambil kayu bukong satu, balance bagi 220 cash. Benda-benda yang kat luar tu kita boleh bagi ke itu kayu bukong? Dia nak bagi lah. Dia nak bagi kayu bukong dulu cash. Dia tunggu Tapi Mai tak pernah jumpa lagi lah gajah dekat situ. dia deposit kayu bukong. Oh, faham. Jangan nak balik. Ya salam. Assalamualaikum. Ya salam. Teruknya siapa driver ni? Dia last month balik. Dia balik Dia jumpa rumah kat dah. satu berjalan. Ya. Kita jalan-jalan. Serius lah. Mana dia? Mai tak pernah jumpa lagi gajah ke. Jumpa gajah pun dekat zoo je Tak lah. nak bercakap dah dengan Liman tak apalah. Tak dengar ke korang weh? Dengar tak? Hello. Mel tak nak cakap dengan Liman. Hello. Hello. Mel tak nak cakap ada apek. Mel tak nak cakap Dengar tak? apek. Dia bersenyap daripada tadi. Ya Allah, penatnya lah. Dia tak nak cakap Mel. Dia tak nak cakap Mel pula. Apek, dengar suara gua tak? Tak boleh dengar ke? Hello, dengar tak? Hello, dengar tak? Hello, dengar tak? Tengok dia nak dengar cakap tak? dengan kau je Apek. Dia nak cakap dengan kau je. Dengan aku dia tak nak cakap. Tak apalah. Malih lah
Dari tadi lagi. Mel nak pergi mana? Mel pergi mana? Ini nak ke mana ni? Kita orang ada shoot video lagi olah-olah penting. Mel tak ada eh? Oh, Mel tak penting tu. Tak apa, Mel okey je. Damn. Tak apalah. Ni siapa? Apek, Mel okey je. dia tak nak cakap dengan Leman dia Apek. Tak apa lah kalau David. Kejap Mel, David nak beli balang Apek Mat ni kejap ya. Ini lebih penting. Mel tak cakap dengan Man. Siapa Man? Baru nak beli barang kat Mel tadi tapi sebab Mel tak cakap. dah lah korang ni. Dari tadi lagi Mel cakap. Pek, ada make it tak, Pek? Ada make it, Pek? Tak dengar Mel, tak dengar. Memang serabut aku kat sini. Dari tadi lagi Mel bercakap. Dapat. Bila Mel bercakap dalam kereta Mel tak bercakap tau. Satu, Pek. Ya, Mel bercakap. David, Aduh. Dah lah. dengar ke Mel cakap dalam kereta tadi? Tak kan? Ada senyap. Nak dua. Tak, masalahnya Mana nak lah beli Mel dengan Mel tahu. tapi lupa pula Mel dah pakai bimat kan? Bukan dah kena CD tu. Tak lama lagi. Bimak Tak CD. apalah korang. CD tu. Mel sebenarnya memang tak penting kat sini. Pek. You nak apa, Pek? Pek? Kau masalah you, Pek? Mel yang buat daily mail tak penting. Kita orang okey je apa? Apa? Siapa nama? Tak, Perli ni mahal menggunakan RM1,000. Tolong aku. Tolong Oh, lu aku beli nak. main-main je lah 1,000 ni. Make it 2 ni main-main je lah nak beli dia. Hai, aku nak nak beli beli boleh? Panadol. Oh, okey, Panadol. Okey, berapa? Sini. Dekat Mel lah pula. Sorry. Mel dah lama dah tak on duty. Bagilah Mel pula. Mel lama tak on duty, Mel lama tak on PC. Dia dah start dah. Oh, dah pukul 3. Oh, dah pukul 3 tepat. Leman nak beli apa? Leman nak beli Panadol. Berapa Melman? Leman nak beli Beli dekat Mel lah, Leman. 3,000. Pusing Mel. Sini. Leman dengan Mel. Mel pusing. Leman dengan Mel. Leman kena beli dengan siapa yang selalu Leman ada lah kan? Betul. Leman. Leman kena beli selalu siapa yang masuk lah Leman. Leman. Okey. Wah, ajar betul. Okey, sebab Leman. Okey. Alamak, siapa yang bagi kat Leman ni? Mel. Alamak Mel dah bagi. Alamak, Mel dah bagi. Apalah bayar je lah kat dia. 30 Panadol. 20 je Mel. Mana dah sampai 30? Oh, ya ke? Ingatkan 30. Tak apalah. Yang 10 tu free gift kan? Tak perlu beli Leman. Lu bayar je 3,000. Lagi 10 tu free gift. Tak balik modal Mel? ni. 10 je Mel. Tak Boleh dah balik belanja. modal ni Leman. Dah belanja lah Mel. Takat 10 je Mel. Alah. Mel. 3,000 dah bagi. Minta tadi 2. Dah lah Leman. Tak support betul lah. Aku naik. Okay, bye. Apa Mel tak dengar apa dalam radio ni? Okey, terima kasih Mel. Serius lah Leman. Apa? Leman tak ada duit. Kata nak support Bukan Mel. LS tu buat tu. Bukan Ella pokok. Salah lah. Okey, Leman bagi balik. Okay. Mana nak Apek, beli tadi? Apek dia bagi, dia minta balik Apek. Siapa nak beli cepat lah orang apa? Apa nak fly ni? Apa nak beli cepat lah? Apa? Sini apa? Mana? Oh ni. Okay. Thank you Leman. Oh lu ini F ke? Baik lah Mek ni tak nak belanja. Lu ada karakter unik lah tak sangka orang punya orang kampung ada karakter unik ah. Ya, betul. Ada kereta unik. Apa? Siapa ni? Siapa dah ni? Orang kampung ni apa selalu bagi kereta api, selalu bagi power lah tu. Benda boleh je bagi tahu orang kampung kan. Tak perlu kot nak bagi tahu. Bagi kereta api lah. Bagi paus lah apa kan. Betul lah Apek dah pukul 3 tapi kalau dia nak bagi boleh lah Apek dah keluar pada ranking ni. Ya, 25 bandage. Okey. 25 Panadol. Okey. Memang Tujuh. dah hit lah kan. Medkit. Tujuh make it. Okey, kejap saya bagi satu ah. 25 tak apa. Apek bagi lebih lah Mek ni. Tu make it 7 kan? Ya, 7. Okey, 7 3,500 25 50 kali 100 setengah 5,000 7,500 50 Ni siapa ni? 7,500 setengah Meninggal rupanya memang dia orang baring kat sini. Ada juga orang gelandangan ni. Ya, gelandangan. 11,000. Mel bagilah Mel, takkan kesian dulu Mel. Nah, 5,000. orang tidur tak baik lah kacau orang tidur. Terpelik je dalam Mel poket dia. bulan puasa Mel. Kalau kata Tak baik kacau orang tidur. Mel. Tak baik tidur kacau orang tidur tak baik. Mel letaklah duit tu kat tepi Mel. Tak baik orang tidur tak baik. Nanti kalau letak kat situ orang curi. Mel. Pahit betul lah Mel. Orang gelandangan tu perlukan duit Mel. Nanti orang curi nanti. Mana ada kita. Okey. Leman ada dengar hura-hura daripada kawan-kawan Leman. Apa? Siapa? Lo orang tak balik Ryan. rumah ke? Mel. Jadi okey lah. Mel, Leman Apek balik dulu ke? Aku pun nak balik juga. Aku kena ikut kau ngok. Jom. Balik Giana. Balik pula. Balik pulang. Buat apa? Okey, jap. Apek, aku nak tanya Mel. Siapa Kita Mel? orang ada shooting lah Mel, soleh. Siapa Ryan Mel? Bye Mel.
David, Siapa Ryan? Dah, korang tak payah nak balik cuba-cuba rumah. nak campak berat Balik. dekat Mel. Tak payah. Apa Mel? Oh, macam ni Mel. Tak apa, tak apa. Cukup. Aku nak pergi tukar rambut mata. Cukup lah. Apa meh? Kat mana ni? Hello kak. Dia kak. Cantiknya Mel. baju. Agak Benda sekolah. brand apa ni? Janganlah dalam rumah. Ni tak tahulah. Awak saya ni mak saya yang beli. Mak yang beli cantiknya. Ya Allah itu aku. Com. Kak Ipa tak nak kenal kak ke dekat je? Hai, muncul-muncul nak suruh kenalkan ni. Kenapa ni? Apa masalah ni? Kenal lah Kak Ipa. Nak 5 katal tahun je kerjanya. jodoh je. Saya nak kerja nak baru katal. Kak sambung dah. Saya nak beli baju raya ni. Mana kak? Saya nak beli baju raya ni. Tapi tak tahulah brand apa yang bagus sekarang ni. Brand apa Yang- Sebab saya custom ni. Mak saya beli Tak kain. Kak Ipa, buat masalah ni. memang kita sembang di tempat sempit macam ni Kak Ipa. Tak ada. Akak ni duduk kat tempat sempit tadi. Oh, Sayang. okey, jom kita keluar. Sebab tadi ramai sangat orang, saya takut. Oh, okey, kita sembang atas ni. Tak apa. Awak jangan risau. Saya 7 tahun Los Santos. Orang tak ada berani kacau je. Oh, ya ke? Betul. Oh. Dengar boleh. Percaya jangan. Faham? Faham. Saya bersama akak ni lah. Kalau kita. Saya adik ipar dia. Saya adik ipar dia. Awak jangan takut. Adik ipar. So, awak punya bucin tu adik kepada akak Salah, ni. saya tak ada bucin. Lepas tu, Akak ipar saya ni, dia punya abang jap, abang jap, awak awak dia. punya. Cuk. J. Tak ada bucin dah. Ada. Dah ending ke? Dim. Betul. Bila? Tak masuk dalam episod kan? Episod yang mana itulah, satu lain kali kalau orang lempar sambut. Nah ni kalau orang lempar tak nak sambut. Ni jadinya. Tak, sekali. Kita cut off terus. Serius lah? Sekejap Yalah. Serius lah Cik? Alamak Kak Ipar. Kenapa? Tengok muka. Apa? Apa lagi je. Datang sini dulu lah. Mana Sial boleh dekat tengok je. muka. Alamak. Dah ada Malam bucin ni lah dia. Cik. Ni dah video call lah. Dah lah tu. Tak single. Macam dia. Oh maksudnya dia dah ada lah. Dah ada dah. Okay. Aduh. Untunglah boleh video call. Kan? Tapi tak tunggu. Tak apa kan. Untunglah kan? Ginilah Hussein. Kita Hmm. Gini, kita jumpa, kita borak. Jeng, borak kat phone. Benda tak settle. Pula. Betul tak? Betul. Betul. Sekarang ni awak kat mana? Alamak, awak kat mana lah Kak Ipar? Apalah. Jeng, Nampaknya minit ni. tak ada harapan ni J. Ya betul. Tak harapan. Bukan. Member. Awak jangan. Oh, member. Oh, Allah. Yes. Sekarang ni kan kenapa abang break up Member. Nak tahu tak apa punca? Alah tadi dah cakap. Apabila orang lempar, orang tak sambut. Macam tu yang jadinya. Tapi dah jadi terus. bucin. Macam mana tak sama pula? Ui, panjang cerita dia. Ui, banyaknya dia. Maaf, saya pun tak tahu ni macam mana boleh ending ni je. Panjang cerita dia Kak Ipar. Tapi tak payah cerita lah benda yang dah lepas kan. Saya tak nak lah. Saya tak nak lah cerita benda-benda yang tu. Sebab saya takut nanti jadi fitnah. Saya nak move on. Sekarang ni saya nak move on. Jadi saya nak fikir benda ke depan. Okay, sekarang ni saya ada satu soalan lah. Korang berdua ya. Contoh ada someone tu kan. Dia macam declare saya ni macam saya ni bucin dia ataupun bakal lah apa kan. Tapi saya kawan Ada dia lah ni. Kak Ipar. So saya nak jawab apa Oh, kiranya dia kena friendzone lah kiranya. Bukanlah friendzone tapi benda baru kenal kan. Okay, kiranya Baru kenal takkan nak bucin terus tak? Betul. Takkan nak bucin terus. Mestilah kita kena kenal hati budi dia hati budi masing-masing. Betul lah. Hati budi masing-masing.
Betul. Manalah tahu dia tu seorang yang penyangak. Betul. 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 Macam je tak kan Kak Iba kan? Dia bukan penyangak kan Kak Iba? Ya ke? Betul ke? Masalahnya macam dia cakap dengan dia sendiri je. Kenapa? Kena atas hidung dia. Dia Kak Ipa saya ni sebenarnya dia penyangak. Tapi bukanlah penyangak dari segi penyangak tu dia suka kat lelaki tu ke lelaki tak. Dia penyangak maksudnya dia suka buat merompak kan. Pergi rompak ni. Okay, bukan je maksud Mel tu. Walaupun dia penyangak, kadang-kadang hati dia baik. Ya kan? Tadi lain. Tak, maksud saya Lain. Ini ayat ni lah. lebih kepada nak backup diri sendiri ni. Nak cuci nama baik sendiri ni. Ya, kadang-kadang orang tu nampak je jahat. Cik. Nak cakap dekat G lah. G tu walaupun dia penyangak tapi dia baik lah dengan Kak Ipa macam tu. Sekarang ni Macam tu. Nama awak apa? Nama korang berdua apa? Nama saya Mel. Hai Mel. Nama awak? J. Nama saya J. J Rafael. By the way, nama cik. Nama cik. Nama saya J Rafael. Nama saya Beatrix. Beatrix. Bateri? ML. Beatrix. Ya. Masalahnya Mobile Legend. Saya tak main ML. Saya tak tahu betul nama hero man. Lepas tu every time saya introduce nama saya, orang akan cakap macam tu. Ya. Aduh, bye. MM. Tapi betul lah tu. Beatrix. JB. Oh iya. Kak Ibai. Aduh. JB Kak Ibai. Ya Allah. lah. So sweet. Kak Ibai. Adakah ini? Tadi. Ya salam. Lagi Dustan. Ya. Ya Allah, lagi Dustan. Tapi Beatrix, tak payahlah dengan adik ipar saya ni. Saya pun tak berapa nak recommend sangat dia ni. Aha. Nah, Kenapa je? dia termajuk. Allahu Akbar. Okay, Beatrix, sambung balik cerita tadi. Okay, tadi maksudnya Beatrix tadi sukalah dekat dia maksudnya. Saya tak ada feeling apa-apa pun lagi. Saya baru kenal. Macam mana nak suka kalau baru kenal? Betul tak? Oh, ya. Okay, macam mana kenal dengan dia dulu? Macam ni. Okay, dulu saya kerja kedai burger. Saya terserempak dia kat workshop lah. Lepas tu, from there kita kenal. Kenal biasa je lah. Ni recent ni dia macam dia termasuk penjara tu. Dia masuk penjara. Lepas tu dia ajak apa ni? Cinta dia balik tirai ni. Tak dia balik tirai sangat lah. Saya pun bukanlah orang baik sangat. Tapi saya dah retire lah. Saya dah berubah sekarang. Sedih. Kejap. Ryan. Ryan. Terima kasih Ryan. Thank you Ryan. Thank you for the gift-nya. Terima kasih. Mana Ryan? Kepala mana macam Kak Ifa. Sama je lah kan. Tak apalah. Hidup memang macam tu. No. Meleleh. Tapi Kak. Beatrix. Kita lelaki. Kita kena kuat. Okay. Ya. Apa kata macam ni? Apa tu? Okay, Beatrix ada tak benda yang Beatrix suka?
Apa? Benda yang apa? Benda yang Beatrix suka. Ada tak? Macam apa eh? Contohnya macam benda. Benda? Saya tak ada benda yang Ini macam dia nak cerita macam dia. Oh, memang ni kat kan. G Saya dulu suka ni. Kalau dulu G bagi motor kat dia, takkan dia nak suruh aku buat benda sama juga. Kalau mana aku kat Ipah. Aku ni Saya dah suka miskin. ni. Otak Saya dia. rasa saya suka benda-benda ekstrim kot. Benda-benda ekstrim. Stream. Okay. Benda-benda ekstrim. Macam Okay. benda-benda yang bakal menyebabkan kematian tapi hampir mati tapi tak mati. Apa dia mati? Macam contoh. Risau. Contohnya saya suka naik motor, naik sama bukit tu. Lepas tu terjun ke apa ke. Saya suka macam tu kot. Okay. Cuba kan. Cuba Beatrix cakap depan dia macam Beatrix suka benda-benda yang macam tu kan. Cuba tengok dia ada effort tak nak buat Beatrix happy pergi tempat-tempat yang ekstrim macam tu. Okay. Yang laki Macam mana saya nak tahu kalau Cik, macam mana saya nak tahu kalau dia macam tu dengan saya je? Macam kalau dia macam tu dengan perempuan lain juga. Faham tak maksud saya? Oh, kalau saya tak. Sebab Saya tak. okay, bukanlah nak kata semua lelaki sama tapi Kalau saya tak. tapi ada setengah lelaki ni dia macam dia kenal saya tapi dia kenal orang lain juga. Macam ni? Dia kenal. Okay. Cuma macam kita nak identify. Oh, okay. Kita nak tahu sama Baik, ada dia memang kenal saya seorang je ke atau dia kenal orang lain juga. Betul tak? Kita berbalik kepada Kak Ipah sebelum tu kan. Ipah. Dia cerita pasal ekstrim. Dia suka lompat macam baik dengan nyawa kan. Dia katalah J dengan dia. Kak Ipah nak tengok kerja sikit awal Boleh juga. Sikit awal dah kenapa? Yalah berkait nyawa tu. Nanti awal nanti. Contohlah saya letak contohlah. Contohlah. Yalah maksudnya awak suka panjang. Saya pun suka juga benda-benda ekstrim macam tu. Anda katalah saya lah contoh. Ini contoh, saya bagi contoh. Saya ni ada seorang pasangan hidup awak yang orang kata apa, yang sweet, yang selalu ada dengan awak, yang together-together dengan awak. Tiba-tiba kita pergi hiking ke apa kan. Lepas tu lompat situ, lompat sini, cepet jatuh. Saya mati. Jangan risau, saya akan pastikan partner saya takkan mati. Nish. Itu kalau partner saya lah. Ini kena simpan ni je. Susah ni je. Tak jumpa Kak Ipah. Tak jumpa. Banyak sangat button. Ya Allah. Mana button ni? Saya call kawan saya sekejap. Oh ni, buka balik. Lambat. Okay. Apa je? Ajay. Ajay. Kak I. Kalau kita okay. Okay. Apa lagi bateri? Apa lagi bateri yang kalau kita contoh kalau mati. Sebab saya dah lama tak balik negara ni tau. Okay. Okay, back then kalau kita mati, orang call kita mesti boleh angkat kan? Tak? Sekarang sama ke? Tak dah. Mungkin soalan tu J mungkin faham. Sekarang kalau kita mati, bukan mati, kalau kita pingsan Okay. Orang call, Okay. kita boleh angkat ke? Ke tak dapat terus jadi miss call? Tak boleh. Oh, dulu boleh lah kan? Oh, dulu boleh? Dulu macam kau tak silap lah, orang call, kita tak boleh call orang, tapi orang boleh call kita. Saya rasa kan, saya rasa kau boleh mati lah. Saya test. Contoh, saya cuba nanti awak bagi nombor awak dekat saya. Nanti awak tak ada, saya awak pengsan. Lepas tu saya cuba call. Awak dapat tak? Boleh ke? Cuba ni. Boleh lah cuba kot kan. Nak tahu kan, nak kepastian tu, nak kena ni lah kan. Apa? Medik saya bayar? Balik kan.
Sini Cik Syih. Sini Cik. Alamak, marah ni. Siapa ajar buat trik macam tu? Siapa ajar? Mananya larinya adik kalau bukan abang ni. Kalau macam orang tu, dia buat trik apa tau? Ambil gambar. Tadi ni lah kan dia just Tapi bukan hantu produk lah. Tapi macam apa? Macam trik ni macam cepat tangkap lah. Kalau macam hari tu tak dapat tangkap. Jadi Assalamualaikum je. Balang-balang Mel. habis mat. Ya. Pak Wan. Salam. Mel, hey. Hey, hello. Korang gerak. Kau nak gimana ni? Halo Aunty. Halo Aunty. Hello. Halo Aunty. Halo Aunty. Hai. Halo Aunty. Halo Makcik. Hai. Tu Halo pakcik Mel. Aunty. Halo Aunty. Ini siapa ni? Okey, saya gerak. Anak-anak Moy dengan Pak Wan. Anak. Halo Aunty. Awak nak gerak ke? Kak Ipah. Kak Ipah dia nak gerak dah Kak Ipah. Kak Ipah. Abang saya Kejap ni. Nak gerak dah ke bateri? Kita pergi ni. Ya, sebab abang saya apa ni? Dia kata nak jumpa kat kedai tattoo. Pagilah Oh, ya ke? Lepas tu bila pula nak jumpa Kak Ipah saya ni? Masih. Okey. Bagi nombor lah. Kalau macam tu Kak Ipah, kita ambil tiga-tiga. Sekejap. Kak Ipah. Tiga-tiga Kak Ipah. Ya Allah, kebetulan tak ada bateri pula. Aduh, J. Ya Allah. Tolong J. J ambil J tolong ambil ke untuk Kak Ipah. Tolong ambilkan untuk mana ni? Aduh, kenapa pula tak Macam tadi nampak tau nama. Namanya seorang lagi tau. Dia memang nampak, tapi itulah. Dia bateri pula tak ada. Ya Allah. Kenapa? Dapat tak? Dapat Okey. Beatri Kak Ipah. Bateri. Beat tu B-E-A B-I-X Beatrix. Beatrix. Okay, bateri. Okay, Beatrix je. Beatrix dah. Okay, B lah bateri. senang. Okay, bye. Okay, saya gerak dulu je. Saya gerak dulu. Okay. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ipah, lepas ni J akan berangan lebih Kak Ipah. Kak Ipah jadi nyamuk pula. Berangan je lah dulu. Belum tentu lagi dia nak. Jom lah. Sampai peti baik dapat. Tak support tu. Kak Ipah tak support tu. Cik, kau motor je. Lemak, kau tengok call. Ada tengok? Jap. Siapa tembak? Tembak? Siapa tembak? Cakap motor. Sekarang tengok kat mana? Bye. Bye-bye. Bye. Oh, ada Bye, motor bye, Harley Joko. pula. Uish. Ada nanti jap kawan Roger. Nak kumpul kat mana tadi? Pulang balik? BMSA. Dah package dah tu tadi tu. Okey. Ada motor Baik Harley. Roger. Baik tengok. Okey. Aduh. Kenapa Cik? Okey, perempuan tadi kita biar dulu Kak Ipah. Kenapa? Taiko kena tembak. Kat mana? Taiko sekarang dekat bank besar. Sekarang kita kena panggil semua untuk budak-budak ni Roger cari budak parang. Panggil je. Guys, kru ada dalam radio ke? Cik, kenapa cik? Okey, kru dekat pulau Prospect, bagi tahu dekat Prospect semua keluar cari budak parang. Parang Baru. Big Boom. Memang masalah, barang memang bau je. problem Big Boom ni. Tembak Taiko dekat bank besar. Semua keluar. Aduh, Kak Ipah. Kau salah Apa Kak Ipah? Apa-apa je J. Tak kisah je. Sekarang ni yang penting ni Taiko ni cepat. Okey. Tak apa Tak pasal-pasal.
Ibu yang kena. Dan kepada kru mana-mana yang ada dekat rumah, kita pergi tolong hunting orang Brotherhood. Sorry lah Pik Boom. Kat mana? Info. Sorry lah Pik Boom. Tak Naik kereta apa sengaja. Adik Grey? Kerja on the way. Aduh. Dia naik kereta apa ni Grey? Kita ni jam. Menghala mana? Ibu 9 jam. Aduh. Baju kotak-kotak Bagi tahu dekat prospek, radio prospek seorang. Suruh dia semua masuk radio ni. Acuk dah buat dia maklum. Last location Bang Mesan menghala ke mana tu Adik Grey? Sorry lah Pik Boom. Kat mana ni je? Tahu kat mana? Budak parang Kita try GP. Ini jam. Kita try split guys. Ibu Brian. Berpecah dulu, kita cari dekat area bandar. Yang lain separuh pergi ke St. Lucia. Tu builder. Selalu kat dalam ni aja. Aduh, baju kita pakai baju apa ni? Nak tukar baju apa ni je? Jap. Ni tukar baju apa je? Kita pakai baju Ali lah. Kita try split, tengok area bandar sikit, SS sikit. Try pergi area rumah mafia ya. Dan aku pergi masuk SS terus. Ipa. Agak-agak perempuan tadi tu okey ke Ipa? Tadi kata nak fokus ni dulu, nak ketepikan yang pasal perempuan tu. Okay. Kalau dengan perempuan tu ada nak juga menyelit. Tak adalah dia tanya kat Ipa salah ke? Dia tanya macam tu. Cik. Tapi kan cik, dia naik motor Harley tadi. Cik nampak tak tadi? Maksudnya dia minat Harley jugalah. Mafia clear. Lepas ni bayangkan kat Ipa kalau lah dia tu jodoh je kan. Bayangkan dulu naik motor tu. Tapi bayangkan je lah dulu. Bayang je. Sakut langsung lah kat Ipa ni. Aduh. Betul lah. Aduh. Nak bagi harapan sangat, nanti sakit. Nanti kalau confident sangat pun tak boleh juga. Contohnya macam tadi. Tapi rasanya dia dia tak nak dah. Lagi-lagi dia cantik. Tapi Kak Ipa pun cantik. Si Stopa tu hodoh. Dia nak juga Kak Ipa kat dia kan. Yelah, yang rupa bukan penting. Rupa tu bonus. Oh, rupa bonus. Lepas tu apa yang penting? Yang penting tu Dari ni abang sekejap, nak pasang lagu sekejap. Kita ready. Yang kru ready ni. Daniel Azlan, thank you for the hand hearts-nya. Yang penting Acap bagi ni budak macam budak kita ni rasa kita penting. Lepas tu kita nampak dia punya effort nak kat kita. Macam tu. Dengar tak? Dengar. Aduh.
Yang paling penting sekali. Paling penting sekali apa je? Hati. Memang Dah ada hati. Dah dah. J dah start angau ni. Yang paling penting sekali tu setia. J setia kot. Tapi cepat move on kan? Lah, J tak nak fikir. Dia senang je. Orang Yang penting the bigger picture is. apa orang kata, orang nak kat kita nak kat orang tu. Tapi kalau orang tu tak nak kat kita, tak apa lah. Gerak lah. Tapi kan je kan, kalau kita ni senang nak move on, maksudnya kita ni belum betul-betul, hati kita ni belum lagi macam mana nak cakap maksudnya J dengan yang sebelum tu memang tak betul-betul serius ke macam mana? Kalau betul-betul serius, kalau betul-betul J sayangkan seseorang tu, mesti susah nak move on. J ni kan, J ni NGO ibu-ibu tunggal. Tahu tak kenapa J boleh jadi NGO ibu-ibu tunggal Kak Ipah? Bila pula J jadi NGO ibu-ibu tunggal ni? Astaga Kak Ipah, J dah jadi J. Bukan setakat 7 tahun Los Santos, 7 tahun pegang title NGO ibu-ibu tunggal ni. Dah 7 tahun dah. Lepas tu mana ibu-ibu tunggal tu? Ibu tunggal tu tak adalah J. Tanya diorang tu. Dekat mana? Nak check. Ush. Okay, jadi ada ikut. Betul. Kalau J betul-betul mendalami kan, betul-betul hati tu memang dah letak dekat someone tu, dia susah nak move on. So that's mean kalau J dah move on, maksudnya Okay. belum jumpa orang yang tepat lah kot. Kalau Kak Ipah cakap yang tu, okay, dari side J lah pandangan J lah. Ini ada pandangan J. Dalam kehidupan kita, apa hidup harus diteruskan kan? So? Dalam kehidupan kita, ada orang, J pernah jumpa orang yang dia susah nak move on. Ada orang dia senang move on. Jadi J tengok kenapa dia senang move on. Okay, dia banyak sebab kenapa dia cepat move on. Sebab pertama, dia tak letak manusia tu paling atas. Dan dia tahu sebab kesetiaan ni bukan dia datang daripada orang, tapi kepercayaan. Kenapa kita perlu ada orang kata satu titik kepercayaan dalam diri kita? Sebab apa? Sebab bermulanya setia tu di mana kita dah start percaya dekat dia. Kalau Kak Ipah tanya J percaya tak? J akan percaya siapa-siapa je. Kak Ipah je percaya, semua orang percaya. Tapi setia dari segi apa? Menunggu. Setia sampai nak makan tahun menunggu. Orang kat mana dia cakap sini. Ya betul, kita tak boleh letakkan manusia tu paling atas. Tapi masuk Mel tu setia tu susah kan kita nak buat. Susah untuk, tapi bagi Mel itu depend sebenarnya. Sebab J ni jenis satu je. J bukan orang yang memilih. Orang nak, orang tak nak, J tak boleh nak paksa. Sebab tu J letak dalam diri J, apalah orang tak nak, J nak buat macam mana, nak paksa tak boleh. Tapi ada orang, kita respect juga dia punya pandangan. Contoh macam Kak Ipah punya pandangan macam tu. Yes,
kita akui benda tu. Itu pandangan Kak Ipah, itu cara Kak Ipah. Kita tak nak mengatur. Oh ni okey. Okey, jadi kita sambung. Ada berah. Kau makan mafia be. Ya. Aku dekat pokok. Makan mafia pula depan. Betul. Rumah mafia. Ya. Apa tu? Rembat dia punya radio. Rampas radio dengan phone. Sini. Mana Teko? Phone, radio. Engkau dandan ya? Berani kau ya? Asyik. Oh, ramai. Bertiga je ni. Sekarang ni dia Roger kawan-kawan dia tu. Dia datang. Tak payah Roger. Tak, dia Roger kau. Dia tak sayang nyawa dia. Right. Bantar dia. Jap. Guys, bawa T-hosting ni. Jangan duduk open sangat kat sini. Bahaya. Korang membahayakan dua orang. Jalan sikit. Dalam rumah pun boleh. Kat sini standby 2 orang je sebab ada Taiko Adik, lepaskan bagi abang-abang yang lain bawa dia. Lepaskan. Tak boleh ke? Kalau lepas nak TH. Kena TH. Tak boleh lepas. Okey, Benda ni. dia dah Roger. Ni bagi seseorang pegang dia. Oh ni. Ni. Pas. J. Ya. Ni Kak Ipah. Tak ada apalah. La ilaha illallah. Kau yang start dulu. Betul, biar saya bayar. Teko, biar saya bayar. Saya bayar betul. Sini dulu. Kau dah Taiko. Apa ni? Datang kat semua Memang betul. Ni siapa? Dah bayar. Hah? Ada orang dah bayar. Ni siapa ni? Oh, dah tak kenal. Tak kenal Mel dah. Dia kena. Aku suruh cari budak tu. Lompat. Sekarang ni Gray bagi tahu dalam radio kata aku kena tembak. Okay. Jadi Gray bagi tahu yang naik yang tolik Teko, TS Teko tu naik Evo warna hijau. Lepaskan dulu Gray. Awak bayar sekali dengan dia. Okey. Lepas tu Hai. Mana ni dia? ni ke budak yang TS Teko tadi? Betul lah. Betul ni. Betul lah TH. Dia TH depan mata Grey. Betul. Baju betak-betak ni kan tadi, Grey. Je, sini je. Ai. Mana Kak Ipah aku dia? Ni, sini. Sini. Abek, sini Abek. Apa? Okey, tadi ni sekejap. Ramai pula dah yang datang. Jangan. Okey, tak apa. Jangan ramai. Okey, tadi aku nampak Iman Teko kena dia kat situ. Lepas tu dia buat lari naik kereta. Kan, buat lari naik kereta. Adik-adik kita ada yang kejar, langgar, accident terus. Faham tak? Faham maksudnya? Faham tak? Apa? Teko cakap tadi apa dalam radio? Tak dengar pun. Mau pergi bar. Gibah. Korang pergi bar. Yes, aku dengan Mel tadi. Lama duk, aku pusing le bandar. Okey, macam ni. So maknanya sekarang ni kan Teko mungkin nak ada pergi satu tempat sana dulu. Kan, tak boleh langgar gom macam ni terus. Faham tak? Adik-adik kita langgar kita sampai terbalik terus ni. Budak ni langgar ke? Aku nampak dia. Kena kat mana? Aku rasa yang tu kau Teko marah. Okay, aku bagi tahu. Maksudnya adik-adik kita yang langgar ke? Kalau kau bagi tahu aku, okay, ini bukan fail RP ke apa, ini bukan berkaitan apa, itulah kekuatan OMC itu sendiri. Pantang. Yes, sekarang ni Teko Tak kira lah Teko gone ke apa ke, tak kira. Yang penting dia dapat stop budak tu daripada dia melarikan Teko. Itu je.